Saya dengar. Tahu duduk. Tahu kalau tahu duduk. Saya dengar. Kulim. Ya. 1. Kulim keluar. Tapi saya sebagai ahli parlimen kerajaan ingin berterima kasih sebab di Jelutong pun tak ada fasiliti baru. Di Kapa saya dapat maklum bahawa kerajaan akan membina sebuah hospital baru di Kapa. Dan kita dengar banyak rungutan yang Muhammad Kapa sendiri tak pernah bangun, tak pernah berterima kasih pun. Tak apa. So inilah Ini sikap. sangkaan jahat. Tarik balik lah. Bukan. Tarik balik tu. Tarik balik. Betul. Sangkaan jahat ni. Saya sentiasa bercakap pasal rakyat je. Speaker. Biar saya habis dulu. Menteri, kita ada 4 minit lagi untuk habis. Jadi kita ada 35 minit. Kapa dengar hanya membangkitkan rungutan, komplain. Itu tak dapat, ini tak dapat. Tapi Kapa dapat hospital baru, tak pernah dia berterima kasih. Inilah sikap pembangkang yang perlu kita kutuk lah. Perlu kita kutuk. Bajet tak nak sokong. Bajet tak sokong. Kapa dapat hospital baru tapi tak berterima kasih. Hanya rungutan. Tiap-tiap kali buat aduan. Perangai macam ni yang kita nak jangan ni. Okey, Menteri, saya cukup Jelutong. Saya pun nak juga jawapan daripada tempat saya. Cukup. Rungutan tu biasa dalam ni untuk kita rungutan kepada Menteri. Rungutan perlu berterima kasih juga. Okay. Kita perlu berterima kasih Menteri, juga. Saya nak minta juga baru. ada lagi 3 minit. Nak tunggu dah siap nanti. Okey. Petang-petang ni jerit. Tak ada yang tak cakap terima kasih. Ini adalah tanggungjawab kerajaan. Tanggungjawab kami wakil rakyat minta kepada kerajaan. 3 minit lagi, 3 minit. Boleh saya minta kulim. Kejap. Ya. Tadi dah cukup Nanti kejap. Menteri ada 3 minit lagi. Baik, Menteri sila duduk. nak respon ke? Ni floor menteri. Menteri nak bagi tak bagi? Ke Kulim Bandar Baru pun nak hospital juga ya. Dan Gerik pun nak tahu jawapan juga. Kita dah ada hospital. Menteri nak bagi tak soalan ni tak bagi kan? Tak bagi landing. Kulim. Sebab yang Datuk Tan Sri, mana yang tak membangkitkan, jangan bangkitkan. Saya bangkitkan. Kalau Menteri tak bagi Kulim Bandar Baru. Menteri nak landing. Minta lah Menteri ini saya nak minta 2 minit. Tadi Kulim Bandar Baru 1. Kulim Bandar Baru 2. Kulim Bandar Baru 3. Duduk. Tak, saya nak tanya Tuan Speaker. Saya nak tanya. Kalau dia Tak salah, saya nak tanya. Kulim Bandar Baru duduk. Kulim nak rehat ke tidak? Saya nak minta untuk rakyat saya, bukan untuk orang lain. Saya nak Kulim Bandar Baru. Terima kasih. InsyaAllah saya jawab. InsyaAllah saya jawab secara bertulis. Okey, bertulis ni 2-3 kali lah bertulis. Boleh, saya boleh jawab. Ya, saya nak ini. Kulim. Saya suruh duduk Kulim. Ya, saya tahu.